Good morning. Welcome to the vlog. Let's go. Hi guys, good morning. Today is 16 hari bulan 3 2026. Puasa ke berapa I didn't remember, tapi puasa nak akhir-akhir dah. Untuk 1447H. So hari ni kita nak pergi bukber, tapi pagi ni kita ada kelas dulu. So right now dah pukul 8 pagi. And 8:30 masa tu aku nak kena ambil kereta untuk berbuka nanti. Sekarang aku nak mandi dulu, lepas tu nak cari sepi air. Sebab aku nak buat air hari ni. Korang kena ikut, stay tune kita orang punya aktiviti hari ni, IDE 1 bukber. Yes, baca korang tengok dekat thumbnail. Okay? Okay, aku dah pergi mandi. Kita pakai lagi outfit untuk buka. So kita pakai baju biasa dulu sebab kita nak ambil kereta dulu. Nak ambil kereta dulu, kasih settle, lepas tu baru tukar baju. Itu pun petang sebab kita bukber petang kan. Siapa bukber Zoho kan? I'm happy lah. Hari ni aku happy sebab tertunjuk pula. Aku dah beli tripod. Okay, so tripod ni aku beli kat TikTok je. Akan ada unboxing video dekat TikTok. Ada orang datang. Sekejap. Tripod ni aku beli dekat TikTok. Harga RM14.90 actually. Tapi dengan jasa cut price aku dapat RM10. Okay, sekarang kita nak pergi turun jap. Kita nak pergi ambil kereta bersama Azim. Kita nak jumpa Ayu. Hai Ayu, good morning. Muka aku busuk. Aku baru beli ke? Dah baru sampai. Okay. You know? Okay. Apa ni? McDonald? Bukan. Tak tahu apa tak brand dia, tapi dia boleh 170cm berdiri tu. Oh. By the way, kereta kita orang dah habis dan Azim tengah bawa. Right now kita orang tengah on the way nak pergi stesen minyak. Sebab kereta ni dah tak ada minyak. Penyewa before ni memang langsung tak isi. Dia macam, okay aku nak ni. Okay, dah balik dah, kita isi. Hantar. Sebagai penyewa, kita kena ada common sense, okay guys. Common sense untuk at least isi sikit. RM10 cukup, RM5 pun tak apa. Ini langsung tak ada minyak. Kita orang macam mana kalau kita orang dari sana tadi berhenti tiba-tiba macam mana? Cuba komen sikit kat bawah. Actually guys, nak tanya, full tank Beza berapa? Aku isi 50 tapi dia tak full tank. Azia full tank apa? Oh mungkin beza minyak, beza enjin ke? Bluetooth kereta ni function mantap. Let's go. Kita sekarang dalam kedai runcit Alfa Rizky. Apa begitu? Ada barang tak Toki? Nak cari pasta Toki? Suka yang Toki? Comel je Toki ni. Soalnya kat kafe, ni kat runcit. Ya Allah, bersin. Dia bersin. Ya Allah. Tadi kita orang dah bagi seat mic. So nak pakai mic kasih. Mic kekasih. Banyaknya kucing. Selalunya banyak anjing. Dah kena colik. Kita orang dekat Speed Mart. Ilhan nak cari bahan untuk pasta. Aku nak buat air tu tapi tak tahu bahan nak beli mana. Ya Allah, atas mesin aku tadi lupa nak buat air apa? Air Sunquick soda. Sunquick takkan kat sini. Disebabkan dia 3.5 liter. Ni cukup kan? Berapa liter? Sebab nanti dah letak. Ni lagi nak letak ais lagi kan? Ni 300 ml. Ni ambil satu. Berapa dia punya 3 point? Ni dia bancur dah dapat 3 liter. Okay. Oh bagus ni. Ke chef kita. Chef ni dia selalu paling buat makanan lah sebab dia paling chef kat sini. Paling chef Chef Han. Dia pernah buat spaghetti, dia pernah buat pasta-pasta dan sebaik-baiknya. Chicken tenders, apa lagi banyak dia pernah buat. Kalau nak boleh booking Chef Ilhan untuk kenduri kahwin korang. Tiba. Kenapa pasta kau tak manja ni? Mak tak suka lah. Macam mak-mak betul lah. Mak tak suka lah yang ni. Teka lagu apa kita beli? Kita beli. Siapa dapat teka dalam komen? Apa ni? Kita ada kelas lepas ni guys. Kita ada kelas Jerman. Alright. All this while kita tengah refer kepada beberapa Kita tengah jauh kelas. daripada minit ke 00. Ini first dish aku nampak spaghetti tom yum something. Tapi owner yang buat tak adalah. Owner yang buat kena keluar urusan family. So
tak ada ni ikut. Kalau sempat dia ikut cakap lah. Dia cakap, tapi kita tak paksa. So thank you Ilhan. Nanti ni macam orang tua orang kita. Agak lah. Mesti dia buka macam ni. Tada. Okay, so right now dah pukul 1 petang. Kita orang akan kumpul dalam pukul 3 macam tu kat surau. Tapi right now macam ada big problem. Cuaca macam gelap je. Aku risau. Aku tak ada plan B. Nak tak kak? Kalau tak boleh nak stadium nak kat mana? Kita memang nak stadium lah. Semoga apa orang cakap, doa kita dimakbulkan lah, amin. Nak buka kat stadium. Tengok tu, ni macam heavy. I hope dekat Bangi je lah kot. Wih, hujan. Lebatnya. Macam mana ni? Okay guys, update. Let's go. Bangi dah tak hujan. Stop hujan. Langit dah cerah. Aku dah cakap dah, benda ni semua passing club tu. Okay, right now kita dah bersiap. Sabar jap. So, kita ada beberapa, kita punya outfit hari ni memang style casual je. Kita memang tak ada letakkan tema apa-apa lah. So, kalau nak pakai casual, pakai casual. Okay, baju Melayu, pakai baju Melayu. Kalau nak pakai seluar je, pakai je lah seluar je. Tak pakai baju pun sudah. Seluar lah dulu. Okay, aku pakai seluar ni, seluar hitam. Aku beli kat TikTok je sebab aku ni jenis tak suka beli. Apa? Aku memang tak jenis tak reti beli seluar apa sebenarnya. So macam kalau nampak seluar lawa aku beli. Macam tu lah. Next, kita punya baju. So baju aku baju baru dari H&M. So baju ni cutting like, aku rasa ni cutting boxy. I don't know. Memang lurak boxy ni kot. Boxy Daripada korang lah, komen kat bawah. Okay guys. Okay, so this is the outfit. So sekarang baju dah settle, kita nak buat rambut pula. Untuk rambut kita pakai ni apa ni? Wax benda tadi kan? Kita pakai this one. Jadi settle rambut dengan rambut lah, basically rambut dengan baju settle. So kan kita pakai perfume. Aku pakai perfume ni Platinum. Ni tukar-tukar actually. Aku ni second batch sebab yang first punya dah nak habis. Aku yang pakai BBW je. BBW walaupun dia body mist tapi still dia wangi. Yang penting letak kat body lah. So dia body mist. So yang penting bagi lekat dekat body dulu, dekat dekat badan macam leher, lepas tu tangan. So baru letak kat baju. So nanti dia akan lekat juga kat baju. Apparently dia akan lekat. Yes. Dah, cakap. Done. Oh my gosh! Let's go! Let's go! As this is our car. Satu-satunya kereta yang penuh ya. Beza, you do. Yang lain semua Kereta lain semua tak penuh. Ilhan pula tak ada. Ilhan tak ada? Ya, Dia masak. dia masak untuk kita. Baik. Dia kata tak apalah, anggaplah Aku- makanan aku tu diri aku. Okay, kembali bersama kami. Ada Ben dan Mat di sini. Okay, melaporkan keadaan. Ngantuk geng. Ngantuk. Aiman tidur lagi geng. Aiman tidur lagi. Saya Asal? Aku pergi tegur kereta tu. Aku ni atar tadi. Serius ada Nasib mak cakap Wizim, salah kita. DLQ kot. Ada siapa-siapa bawa pinggan plastik tak? Mampus. Azim bawa sudu tak tadi? Kau naik sekarang. Cepat gini. Aiman tak turun lagi, Lisa tak turun lagi. Gasa baru. Bodoh. Oi, situ. Tertinggal banner. Sebab kita duduk kat rumput, so kena ada lapik. Kalau tak, basah. So ni kereta kita orang punya bonnet. So makan kat sini kita rapat sebab takut apa-apa jadi. So rapat back sini lah. Okay, selipar kat sini ada selipar. Lepas tu banner langkah tradisi yang penting. Walaupun banner ni gagal tapi banner ni berjaya. Tolong kita orang hari ni. Let's go. Pagi raya. Ni suasana yang berada di dalam kereta. Di dalam. Hai balik. Kecek Sarawak. Kecek Sarawak. Sikit. Sarawak tak cakap kecek. Apa tu? Sarawak cakap kelakar. Kelakar Sarawak. So Azim yang akan bawa hari ni. Lupa pula. Alamak. Sangat bersana. Kau solat dulu tadi. Pedas tak?
Okay, tak apa, tak apa. Guys, welcome to my vlog. So hari ni pukul 3.27. Jadi apa masalah? Aiman yang suruh turun pukul 3. Ke tu Lisa? Tak, kita dia. Aiman. Aiman datang guys, let's go. Okay, Lisa pula. Lina pergi tekan Lisa tu. Ni engineer Prodo punya ni Kereta dia tak nak macam ni. Selotip. Gerak. Azim first batch. Lepas ni Iman yang akan bawa. Let's go. Okay. Kita buat kerja gila sikit. Ya Allah. Let's go. Bodoh sah. Bila bertemu kusut Let's go guys. Kita orang ada cap. Sebab ada bodoh. Ni first time masuk highway. Azim masuk kanan tau. Kuala Lumpur Kompleks Sukan Negara. Bagi signal. Aku tak pernah tu. Ni kalau nak hantar Along ke Johor boleh belah kiri. We're kembali in track guys bersama kereta dia orang. Apa gambar? Tak, dia aku kasi cinematic so dia kena fokus on something. Lane kanan guys. Kanan, guys. Kapal otak dia gila. Okay, sekarang ni satu kereta je nampak. Lagi ada one tak ada, tak tahu mana. Tapi tak apa. Doakan kita orang guys. Jom pakai. Iman apa komen? Dia tengah nervous sebab malam tu dia drive. Dia tengah tengok corak pemanduan aku. Ya, aku dah start. Bila nak part ni? Guys, Kita dah lepas. selamat Hari Raya. Ya lah. Selamat Hari Raya semua. Sekejap. Selamat Hari Raya. Maaf saya. Rekod ni. Selamat Hari Raya Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada Aidil satu. Ada satu kereta nombor 3. Oh. Jakun baik. Finally. Dia tak ada sampai group je tu kan. Kau cuba bawa. Tengok set mirror. Dapat tak? Kita akan directly pergi ke Stadium Merdeka next. Naik atas. OMG, it's aku masuk vlog Elisa ni. Dayana in the vlog. It's Nana in the vlog. Macam gini je aku dia tadi. Baik orang Borneo. Ya, dia aku orang Borneo. Dah dua kan? Keluarlah bodoh. Astagfirullahalazim. Keluarlah. Alah, kecoh lah. Macam salah je. Ada bazar food truck. Ada sikit lah. Tembak. Ni ada tepung goreng serbaguna. Bis Vico. Ada Pak Lah punya benda tak. Oh yes, we're here guys. Let's go. Okay, kalau nak tahu apa benda, ni surau dia. Ya Allah, lawannya masjid dia lah. Surau dia masjid Kau dia. ikut je. Sama je kot. Okay, jom. Mana tempat ruang solat dia? Tengok weh. Kalau perempuan mampu. Guard dia pun pakai baju Melayu. Oh, lawa. Lawa lah masjid ni. Masuk. Tengok gambar ni. Assalamualaikum. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita orang dah settle solat asar. Kita orang sekarang nak tengok jap hari macam mana. Sebab tadi waktu kita orang sampai dia masih hujan lagi. Masih rintis. Tapi kita tak pastilah sekarang macam mana. Ini ke Bazram? Ni bazar-bazar malu. Push. Terus Emil. Halo, tak ada weh, aku dapat gemuk. Larian siswa. Satu. Larian siswa. Satu. Hello? Color hijau. Jin. Beria.
Hi guys, so we're playing Uno card dekat Pink. Turun sini ke? Kena turun ke? Kau turun ke balik? Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Awal lagi. Kau nak gila? Kita hantar. Dia pergi dulu. apa dia hitam dia bahaya sial. Mondo. Hai guys, saya bersama dengan Lisa Dayana. Yes guys. Apa pendapat Lisa Dayana hari ni berkaitan dua rules? Asal aku? Jom sama band pula. Let's go. Bodoh yang bagaimana kita tambahkan. Bodoh. Tak ada. Tak tahu. Kau dengki sial. Kau dengki doh. Kau sumpah dengki doh. Dengki doh kau. Tak kena doh kau ni. Kuning. 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 Alah kau. Tambahlah punai. Orange. Hi guys. Hai guys, welcome back to One Day. Dorang ramai-ramai ni kan. Ya Allah. Dah muka kat bawah tapi hujan. Tapi macam dah okey dah. Welcome back to my channel. Korang dah start petang. So many couples. Oh my god, I hate couples. Lah, ada pula. Actually dia tak lecak. Aku cakap dah. Ni teknologi tanah dia ni. Kau kan dekat stadium Merdeka. Jadi korang-korang nak tahu kita tengah chop. Diorang dah Kita orang tengah chop sebab Aku stay. Malu lah. Tak, ambil scene sikit. Macam ni. Lalu. Okay, dah. Okay guys, berapa batang? Kita nak buat air sunquick, nak tarik koko. So ni kita orang punya air sunquick. Dia bagi aku. Tak apa, lelaki buat. Kau habiskan? Ni 3 liter ni. Okay, lepas tu nak buat apa? Kau tak nak buka resepi ke untuk aku? Ingat kau tahu? Kau ingat aku tahu ke? Tak. Okay, masukkan ais krim soda. Ais krim soda mana? Kacau bagi balance. Sabarlah. Minum sikit. Tak nak cari koko. Itu minum sikit. Lepas tu nanti tambah nata de coco pula. Aku akan buka nata de coco daripada Era Fazira. Tepuk lagi. Dah jangan beria. Lupa dia. Jangan letup lah. Ha? Baba. Ya Ali. Cangkui je tu botol. Tidak ada cangkui. Dia kacau ke? Belum. Kacau. Kacau dulu. Kena suruh buka. Kacau bagi bati. Kena suruh buka resepi. Kacau dulu bagi bati. Kacau dulu. Hai Ilhan. Ilhan datang guys dari Johor. Terikut. Korang kena bersama aku. Bersama Sebab aku angkat tinggi sikit ni. Kita start dari hujung. Aku angkat tinggi ni. Aku rasa kau di depan sikit. Pukul 7.05 minit. Kita tengah food hunting jap. Ada matcha ke? Berbuka matcha strawberry. Kau nak apa? $16 Aku tak $16. Wish, mahalnya dolar. Ini apa guys? Yogurt? Ada flavor apa? Semua flavor ada. Kecuali coklat. Kecuali coklat. So ada. Best seller? Best seller ialah strawberry, blueberry, mango, lychee. Oh. Berapa macam ni? Satu apa? 12. Satu 12, dua 23, tiga 33. Mango satu, strawberry peach satu, Blueberry satu. blueberry satu. Blueberry satu. Lagi? Apa? Strawberry peach. Duit kau mana duit kau? Aku tak masuk lagi. Lari guys. Kenapa? Ni. Tanya dia harga berapa? Yogurt aku tak sampai 18. Sini Ilhan. Aku benci Malaysia. Apa komen kau terhadap Orang yang tak nak bagi bazar- jalan. Orang tak nak bagi jalan. Aku langgar je semua. Aku lagi penting. Ni dia cakap Tak tahu apa lagi panjang. bodoh. 118. 118. Itu tinggi. Aku tak tahu tadi. Ush, lawannya.
Okay guys, kita dah masuk balik dekat kawasan Padang. Ramai nak mampus ya. Payah. Ni yang mahal ni. Aku nak minum air buat sendiri. Satu je. Tak dapat yang tadi kau. Jangan banyak sangat. Sedap. Okay, suasana. Ya, lawa ada lighting. Wow. Oi, Allah. Allahu Akbar. Zim, kuih koci ke Zim? Nak kuih koci ke? Kuih koci. Yang manis-manis sikit. Lambai dekat kita. Hai vlog. Apa lagi? Okey. Terus dia jadi ni, middleman. Boleh. Azim nak ni. Nak try banyak. Aku dah 3 kali tambah. 2 kali dah. Baru 4 kali. Yalah. Apa? Sampai rumah nampak YouTube kan? Sama lah. Kawan dekat lah. Bodoh kawan lagi dekat. Dekat tu. Orang model tahu. Bodoh. Aku rumah nampak gunung. Tempat yang apa jadi saya ni? Ada orang propose ke? Oh ya. Sampai gila. Kalau ada orang tengah propose lah pula. Sakit tengok. Jom ni. Tak, dia diam, dia tenang jap. Dia. Sabar. Aiman tengah bagi tisu. Dia. Bagi je. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Adib. Happy birthday to you. Dah. Ayah bagi dia. Dah. Ini hotel je pun. Kita bagi dia. Kita jadi. Alhamdulillah, kita dah solat maghrib dengan isyak. Rambut aku dah barai nak mampus. Yes, it's night. Kita dah habis berbuka. Mana nampak kau? Dalam ni. Bagus. Oi, laju cikgu aja. Laju I'm ready. Wait, ni dah D right? Tengok sini cikgu. Aku salah duduk. Jalan. Apa terus. Jalan. Aku yang patut berinya segala. Untuk dia. Break. Jangan terkejut Iman. You can use this. Ayu ambilkan. Hi everybody, sekarang kita orang nak on the way pergi PD. Pakai macam ni.
start Iman. Korang nampak aku. Bismillah, bismillah. Guys. Baca doa masing-masing. Yeah, ada orang kat belakang. Okay, first car dah gerak. Second, alamak, tiba-tiba ada motor pula kat belakang. Second car pun dah gerak. Third car tak lama lagi. Okay, third car dah gerak. Let's go guys. Kita atas cukup 3 kepala. Cukup 3 kepala. Siapa sebenarnya? Ilhan nak? Oh. Ada dah bayar. Okay, kita dah konvoy guys. Boleh. Actually kita dah sampai PD dah guys. Diorang dah tengah set up langkah tadi si punya banner untuk duduk ah. Apa lagi? Dekat. Tengok pekat sini lah kau. Sekarang kita dah pergi ambil makanan. Dah baru sampai dah lari-lari lah. Ini lagi si Azim tu. Baru macam, sampai dah penat. Macam nak main habis ya dia. A windy night dekat Dixon. Bawa mihun lah, beria betul lah. Sahur tu dengan sahabat. Nak sahur dekat PD punya pasar. Tajam. Actually kan, esok kita orang kelas. Bukan 8.30 pagi. Kita kelas full day tau. 8.30. 8 sebenarnya. Patutnya dah bisa pun. 8.30 sampai 5. Ya Allah. Bodoh budak ni bawa 16 aku dah. Aku tadi sebabkan korang jauh sangat, aku tekan dah lah beza tu gegar je. Dah. Oi, 1.5. Dah lah break tak makan. Kau lain lah babi. Banganglah. Kau cakap meja 1.3 memang. Apa tak makan? Ini meja pun. Okay, diorang dah start turun ke bawah. Dia tengah surut. Air kat belah sana. Jauh gila nak mampus lah. Dia tengah ambil gambar fit pics. Jalan slow. Lalu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pukul 1 berapa ni? 1.13 pagi. Kita dekat Port Dickson Negeri Sembilan. Tadi kita orang konvoy 4 kereta. Bodoh. Kau ni orang Sarawak cakap curidak ada kau. Sekarang ni Iman tengah lari dia Aiman sebab Aiman kentut. Dah lah, aku tak boleh lari. Iman tengah enjoy makanan. Kau nak makan apa ni? Nak? Kenapa suara kau macam tu? Aku tak tahu. Aku tak suara. Diamlah. Senyum lah. Ingat apa? Ingat nak suara gini. Nanti hari Khamis nak jom. Jom. Dia hantar aku ke LA. Jom. Kita orang dalam misi para tak normal. Apa yang abang jumpa ni bang? Bang. Abang jumpa apa bang? Rare ni. Bang. Jangan main-main. Berapa ni bang? Time laut surut je. Jumpa benda. Apa? Bang, abang nyampi pantai ni ya bang. Sampai abang dah berjumpa macam ni. Sebab tu nampak lepas. Oi, muka kau terus faded tu tadi, Mat. Getam bang. Dia terus gelap-gelap oh. Nak tahu tak cerita dark side? Nak cerita? Ni yang one Ni of the ketam hybrid. Ini ni ketam Ketam yang sotong. ketam yang dah kahwin dengan manusia lah. Kenapa ketamnya lembut sangat ni? Nah, dia disebabkan dia kahwin dengan manusia kan. So manusia dia ada. Manusia je pula sajat. Tinggal malu apa? Kelitam. Kelitam, Maggi ketam. Kelam tam. Dia tengah buat air ni. Dia tengah buat posing air. Tengah posing air. Korang nampak lah korang. Tak boleh lah. Aku tak sengaja. Ilhan tu tunggu masa nak jatuh je tu. Atau macam bapak sia. Bapak-bapak ambil gambar anak. 1, 2. Pelik-pelik lah member aku ni. Awak. Jangan lepaskan saya awak. Apa benda?
bekah. Aku nak beli air sebab suara aku dah sangat di tahap yang teruk sekarang. Macam Miley Cyrus. Ella, bodoh Ella. Oh ya. Kameraman bapak siapa kita ambil ni? Dengan bikatnya. Tak nak explain kat aku. Kau tak tahu ke main musang? Tak. Lagu dia kan. Game ni macam mana tu lah. Memang game ni. Kau main sama penat. Ni dah kenapa ni? Cepatlah Baris. Sikit. Dah sabar, biar aku tengok vlog sekejap. Masuk tak? Main jauh sikit. Bong. Yo, what's up? Tanya berapa anak ayam? Berapa ekor anak ayam? Berapa ekor? 4. Ada 4. Aku takut. Berapa kunci bagi kan? Satu buang je. Okay, jom. Pergi toilet dulu. Bawa bagi tandas, Pergi toilet dulu. Pergi dah. Aku buang. Dah sisi. Bapak sisi baik. Kunci kecil-kecil. Dah hilang. Tak, sabar. Mampus dah kunci kau. Ini. Pasal aku pun dah lah. Tengok betul bapak ni salahkan anak dia. Entahlah. Wow. Weh, tak pajak. Kain. Hey! Why are you running? Bapak buang anak semua. Aku trip. Mana Aiman ni? Kau kan dari tadi. Tak Aiman, pegang Aiman. Bodoh saya. Jangan tolak aku. Aku berseram ni. Aku kasih dia. Pusing je. Bukan aku balik. Au. Hai guys. Right now kita orang banyak yang berterbang lalu. Sekarang tengah buat tengah main mercun. Banyak aktiviti kita orang malam. Sekarang pukul 2 dekat pukul 2:30. Hah? Tak panas. Bodoh. Hey, masuk vlog. Doctor Strange. Ini yang banyak kat Langkawi tu kan? Langkawi makan api tu makan. Dekat sangat. Jom sikit. Tak selesa lah. Selamat Hari Raya. Memang aku zoom in bodoh Mamat ni. Demo. Teman pun nak main juga. Kita main je. Kata koma main aja. Ni tembak. Sampah yang mana Oh, yang ni yang macam tembak tu. Tinggal pantai dah tercemar. Sama dah. Hi guys, so ni channel aku. Hari ni kita dapat lihat orang ramai bermain bunga api dekat apa nama dia? Pantai apa? Sarjana Park District. Dah sampai situ je vlog kau. Sampai situ je channel kau. Okay, start. We'll tembak each other lah, boy. Tembak each other lah. Bodoh. Oh my god. What? Banyak. Tak betul. Rina, jangan Rina. Tak betul bodoh. Comel. Hai! Bodoh si budak ni. Tak betul bodoh. Sampai siapa? Sampai hilang weh. Sorry. Tak tepat pula. Nanti balik kira jari Balik.
Ben salah. $15 das. Bye-bye. What is ya? Okay, sekarang kita orang tengah kumpul dekat Petronas dekat PD lah. Pantai dia kat situ. Sekarang aku buka abus teruk, so kena pakai span dia tarik-tarik. Dahaga bang, dahaga. Agak lah, kacau tak? Sekarang dah pukul berapa entah? Tak, beli air. Terbuka light pula. Macam mana boleh terkeluar ni? So ni Kaki tinggal kat atap. ni kita orang punya ni. Gerakkan kereta. Macam So alright guys, bye.